Assalamualaikum guys, welcome back to Raid Product Review. Okay Bella, hari ni saya akan review jam yang dibeli daripada Ninsu. Adakah berkualiti ataupun tidak? Mari saya terangkan. Jam ini korang boleh dapat dengan harga RM31, tetapi kalau korang ada membership di Ninsu, korang boleh dapat dengan harga RM27. Okey, dekat jam ni kita ada kepala jam, 2 tali jam and manual. Lepas tu charger dia saya dah pasang dekat sana tempat cas. Sekejap lagi saya akan bawa korang untuk tunjukkan cara untuk cas jam ni. Okey, baiklah semua, sekarang saya akan tunjukkan dekat korang cara untuk cas jam ni. First kita plug in dulu ni. Dia punya charger, lepas tu kita pasangkan kepada jam ni dekat charger dia and kita open dia punya plug. Nanti dia akan keluar macam ni. Okey, baiklah sekarang ni guys, saya akan buka jam ni dan tengok ada apa di dalam dia. Okey, kita buka. Ada ni, dia punya depan dia yang menunjukkan ada jam, date. Lepas tu ada dia punya ni, step dia. Okay, kalau kita pusingkan benda ni, kita boleh nampak ada banyak lagi pattern. Okay, lepas tu kita tekan lagi satu kali. Untuk tengok ada app apa di dalam dia. Kita ada dialer, phone boot, heart rate, blue oxygen, heart translate, ECG, sport, camera, blood pressure, music, reset, weather, looking for, sleep, menu style, message, stopwatch, QR code, more ni setting, Facebook, Twitter, WhatsApp, game. Kita ada game Fighter Pilot. Okay, lepas tu kita bawah lagi sini ada kalender. Kita boleh select nak kalender mana. Kita ada calculator. Okay, sini kita ada calculator. Dan akhir sekali kita ada break, iaitu inhale. Okay. Cara untuk tutup dia adalah kita just tekan benda ni je. Dah tertutup Okay, kita buka balik, lepas tu kita tutup. Okay. Jadi seperti apa yang saya cakap tadi, adakah jam ni useful ataupun tak berguna? Jawapannya adalah berguna, kerana dia punya kebolehan dia lebih kurang sama je. Tetap boleh tengok jam, tetap boleh tengok date, boleh tengok step kita. Lepas tu cuma dia ada tambahan, dia boleh main game, tetapi cuma dia punya kamera dengan call dia masih lagi susah nak setting. Kerana saya tidak tahu macam mana nak setting dia punya ni app dia. Okey, baiklah semua, itu saja dah untuk video hari ni. Dan siapa yang nak tengok lagi review barang yang saya akan tunjukkan dekat korang semua, jadi korang jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loceng notification di bawah, dan jangan lupa share the video. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum daripada saya, Raid Azkar. Ting ning ning ning.